warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan pimpinan muslimat Masjid Ubudiyah Taman Tasik Tambahan Ampang ini, dan saya hormati muslimat yang dapat menghadirkan diri agak ramai ini tuan-tuan ni. Kuliah-kuliah Toha ni, ini antara yang paling ramai yang pernah saya saksikan. 2 minggu yang lepas saya berada di Rawang di Country Homes. Kalau ini ramai, di tempat itu 2 kali ganda daripada ini, tuan-tuan. Tapi apapun di Kuala Lumpur ni, rasanya saya rasa saya berani cakap ini antara yang paling ramai yang pernah saya saksikan. Jadi tolonglah, nak masuk syurga, inilah tempatnya. Nak masuk syurga, inilah jalannya. Nak masuk syurga, inilah yang patut perempuan lakukan. Nak masuk syurga, inilah impian kita saban masa, saban ketika bila diberitahu ada majlis ilmu, kita berlumba-lumba duduk menghadirkan diri dalam majlis ilmu tersebut. Okey. Hari ini 10 Ashura. Semalam saya puasa, hari ini tak puasa. Pasal hari ini saya ada 3 program, jadi mungkin tak mampu lah tadi. Satu program biasanya dalam 2 jam, 3 program 6 jam bercakap terus menerus. Jadi kalau tak disulam dengan sikit air, mungkin kadang-kadang agaknya susah sikit bagi saya. Tapi pun hari ini hari Ashura, 10 Muharram hari ini. Hari Ashura ni bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi berpuasa. Oh, Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Ya. Hasil daripada puasa Yahudi tersebut, kerana kita orang Islam yang memangnya berpuasa, maka bukan nak tiru Yahudi, tapi nak meraihkan kehadiran Nabi dan para sahabat yang sudah pun sampai ke Yathrib, ke Madinah ketika itu. Dan antara sambutannya ialah kita berpuasa dalam 10 Muharram atau Ashura. Jadi tuan-tuan puan ya, siapa yang berpuasa hari ini, dosanya 1 tahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam 9 Muharram pun begitu juga. Kalau 9 dan 10 dikembarkan, maka perempuan akan menjadi kembaran kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok ni bercahaya-cahaya lah, saya tengok ni. Betul perempuan ni. Tengok yang depan ni, boy. Cantik-cantik. Betul. Apa dia? Saya boleh kenal orang yang sembahyang, orang yang tak sembahyang. Orang sembahyang ni ada roh terpancar. Orang tak sembahyang ni muka dikelat. Tahu tak kelat? Apa buah yang kelat? Apa buah yang kelat? Tahu tak buah gajus tu? Buah gajus tu kalau tak masak, kelat. Itulah kelat. Not nice. Come on, not nice. Bila pula balik daripada Scotland ni? Okay. Jadi perempuan ni
10 Ashura hari ini, 10 Muharram Ashura hari ini, kita berhimpun pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni penghulu segala hari. Pagi tadi, perempuan pagi tadi 1/3 malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap pagi. Jangan gambarkan macam mana Allah turun, keindahan apa yang Allah pakai bila dia sampai ke langit dunia. Jangan memakhlukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Take as it is, God descended himself to this world, and we don't know how it happens, tetapi dia berlaku dalam keadaan itu. Dan masa dia sampai di langit dunia, dia panggil 3 perkara yang Allah berfirman. Pertama, mintalah apa saja. Tengok, mintalah apa saja, nescaya setiap satunya akan kutunaikan. Perempuan tentu banyak, saya banyak permintaan. Minta suami aku jangan bengis, wahai Allah. Betul tak? Sebab laporan dapat kepada saya, makin tua makin bengis, makin tua makin bengis, makin tua makin. You are so unfortunate being wives if your husband getting older and older and yet cengel, bengis. Muka tak pernah senyum. Lebih teruk daripada malaikat yang jaga neraka. Betul tuan-tuan, dia menyeksa orang macam ni. Bila tak senyum, bila tak hargai isteri, bila tak pandai berterima kasih, bila tak simpati dengan apa perjuangan isteri, lain tuan-tuan. Manusianya lain, dia tak dapat bantu kita. Suami macam saya mesti bantu. Bukan bantu bagi makan, itu satu hal. Itu memang tuan-tuan asas tugas suami, bagi makan, bagi pakaian, bagi transport, bagi keselesaan. Kalau saya mampu, bagi keselesaan. Kalau perlu bilik airnya ada water heater, bagi water heater, bagi selesa dia. Dia dah tua, dia sejuk. Kalau biliknya perlu aircon, bagi aircon. Itu dasarkan kemampuan kita nak bagi keselesaan kepada isteri yang disayangi. Perempuan macam sekalian, saya boleh cerita tentang kasih sayang dalam keluarga di satu masa nantilah tuan-tuan ya. Tuan-tuan nangis kalau dengar cerita-cerita yang disampaikan kepada saya, nangis. Antaranya tuan-tuan, tuan-tuan dengar cerita macam mana tak nangis. Satu perempuan, satu isteri jumpa saya, 2-3 orang macam ni, tapi nadanya berlainan. Apa dia kata? Dengan bantuan kawan, ada satu ustazah di tempat saya. Saya ni kata kahwin dengan suami 27 tahun dekat dengan suami. Tapi pasal suami tak sembahyang, saya tak sembahyang. Doktor, saya tak sembahyang. Betul tuan-tuan, 27 tahun kami tak sembahyang. Apa dia kata? Satu hari, entah macam mana cahaya hidayah datang. Satu orang kenalkan saya dengan ustazah yang tak jauh daripada rumah saya. Dan saya ikut nasihat ustazah itu. Apa dia? Mulakan dengan ilmu. Saya memberanikan diri pertama kali. Saya tak tahu duduk majlis ilmu. Saya tak tahu nak duduk macam mana. Nak duduk kursi ke, nak bersila ke, nak duduk bawah ke, nak pandang siapa ke. Saya tak biasa duduk. Apa dia kata? Dah 3 tahun, doktor. Saya dah berubah. Tuan-tuan nak tahu dalam 3 tahun ni saya dah bertahajud, doktor. Saya dah bertahajud. Tapi yang sedih, tuan-tuan, yang sedihnya, suami saya tak sembahyang lagi. Macam mana? Isteri has undergone the process of change. She has changed. But unfortunately, the husband tidak mengalami proses itu. Dan inilah masalah saya, dia kata. Sedih saya sedih. Sebab anak saya ikut cara dia. Saya ada 4 orang anak, semua dah besar. Semua ikut cara dia. Tak sembahyang, anak saya tak sembahyang. Perempuan ya, rumah yang kalau ada salah seorang daripada anggota rumah tu tidak sembahyang, akibatnya tuan-tuan apa tahu? Malaikat tak ada, malaikat tak masuk rumah. Malaikat tak masuk rumah. Apa tadi malaikat tak masuk rumah? Saudara, daripada tengok Quran, dia tengok drama. Masa yang sama, dia ada kelapangan. Quran ada di tepi dia, TV ada sebelah dia.
Dia tidak buka Quran tapi buka TV nak tengok drama. Drama dekat TV mula daripada pukul 7 sampai pukul 1 pagi, tuan-tuan. Semua channel ada drama. Semua drama kemungkinan tak bawa kita ke syurga. Pelakon-pelakon drama kemungkinan tak bawa kita ke syurga. Tapi duduk majlis ilmu yang macam ini, inilah jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya boleh banyak cerita, tuan. Satu lagi cerita. Malam tadi saya cerita ni. Malam tadi tuan-tuan saya kat mana, tuan-tuan? Malam tadi saya kat Berang. Ulu Berang. Allah, tuan-tuan. Daripada Kuala Lumpur 1 jam 10 minit. Saya sampai rumah pukul 12 malam tadi, tuan-tuan. Pagi ni ada program ni. Petang ada satu mesyuarat. Malam ni saya ada di Selayang. Satu kuliah maghrib di Selayang. Sebab itu saya rasa saya tak mampu nak puasa pada hari ini. Perempuan ni, saya buat semata-mata kerana saya nak syurga. Perempuan, umur saya 79 tahun, tuan. I am 79 years old. Kawan-kawan saya dah mamai. Kawan saya kebanyakan mamai. Tahu mamai. Kita pergi rumah dia, baru duduk dalam setengah jam. Dia tanya kita dah 8 kali dah. Bila sampai? Bila sampai? Itu mamai. Sudah ada kawan saya dah banyak. Ada kawan saya dah main dengan najis. Tapi Allah bagi saya 79 tahun. Non-stop. Dan saya nak bagi tahu, tuan, perempuan, datanglah ke satu penghasilan kami. Penghasilan kami, namanya kami telah bangunkan di kawasan 7 ekar besar, tuan-tuan. 7 ekar. Satu kompleks. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kampung Lebu, Bentong, Pahang. Daripada sini dalam 59 minit. Saya dah bagi tahu Puan Halimah. Mana Puan Halimah mana? Puan Halimah? Baru cakap dengan saya tadi. Kerja? Mana? Puan Halimah? La ilaha illallah. Macam nyuruh pula. Puan, saya dah ronding dengan Puan Halimah. Datanglah. 2 bas pun tak apa. Datang program 2 hari 1 malam. Datang yang pertama sampai pukul 9. Kita mula dengan sembahyang duha berjemaah. Lepas sembahyang duha berjemaah, kita zikir. Tuan-tuan ikut zikir ni. Ikut 1 minit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Kuat sikit. La illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara, zikir-zikir macam ni, ayat Quran, zikir-zikir macam ni, kat kompleks tu dia panggil pipe music. Pipe music 24 jam. Macam dengar, macam tidak, macam dengar, macam tidak. 24 jam. Quran 24 jam, zikir 24 jam. Tuan-tuan zikir 24 jam. Tuan-tuan bangun kencing pukul 2.30. Begini. La ilaha illallah.
suasana ini tak ada di mana-mana tuan-tuan. Yang ada di Kompleks Anjung Husnul Khatimah, Kampung Lebu, Bentong, Pahang, Terengganu. Kenapa nama Kompleks Anjung? Nama ni Kompleks Anjung. Itu tak penting. Dua perkataan itu tak penting. Yang penting dua perkataan yang di hujung. Apa dua perkataan yang di hujung? Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. The first two words is not important. Not important. The next two words, the last two words are very important. Sebab kita nak mati dalam husnul khatimah. Kita nak mati dalam macam mana puji doa mati dalam husnul khatimah? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku mati yang baik. Saya harap semua orang mulai daripada hari ini 10 Muharram ini, salah satu doa kita subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, salah satu doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Jangan tidak nak diminta benda ni. Memang dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah requested, minta. Bila Allah turun ke langit dunia, apa dia kata tadi? Perman yang pertama, mintalah apa saja akan ku tunaikan. Minta suami yang penyayang, Allah akan tunaikan. Anak yang tak pernah bangun pagi, anak bangun pagi pukul 10, sebut nama dia. Anakku, wahai Allah, anakku, wahai Allah. Daniel itu anakku. Aku namakan Daniel, wahai Allah, aku namakan Daniel. Anak aku silap, aku namakan dia Daniel. Bila nama Daniel, seolah-olah macam-macam. Daniel ni nama-nama orang putih, tapi ialah dia sebenarnya ada keturunannya dalam Islam yang Daniel tu. Tapi tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan sekalian ni, inilah permintaan kita. Kalau perempuan ni dah umur 40, 50, 60 ni tak minta syurga lagi, tuan-tuan tidak ada impian syurga lagi, then you are heading for the trouble, big trouble. Umur dah 40, 50, 60 tak teringat syurga lagi tuan-tuan. Umur 40, 50, 60 jumpa tuan-tuan, bila jumpa cerita baju tempah di mana, kenapa baju kau singkat, kenapa tudung kau tak matching dengan baju kau. Saudara, itu bukan cerita ahli syurga. Cerita ahli syurga ialah, Timah, aku dengar malam besok ada satu program, tahu ustaz datang daripada Kedah datang. InsyaAllah dia datang maghrib sampai isyak. Aku ambil kau kat rumah. Kita pergi. Kita sembahyang maghrib, kita dengar majlis ilmu, dan aku cuba, dia bawa isteri, aku cuba nak kenalkan kau dengan isteri dia dalam majlis itu. Itu cerita akhirat. Itu keluar cerita ahli syurga. Itu topik ahli syurga. Atau aku ni tak tahulah. Aku tak sure lah aku boleh baca Fatihah tak boleh baca Fatihah. Aku tak sure aku boleh baca Fatihah tak boleh baca Fatihah. Sebab bila aku dengar ceramah-ceramah ni, Fatihah ni ada rukun-rukun dia. Fatihah ni rukun dalam sembahyang, wajib fardu dibaca. Tak baca Fatihah tak sah sembahyang. Tapi aku tak sure aku boleh baca betul tak boleh baca betul. Tuan-tuan, keraguan tuan-tuan itu yang disusuli dengan satu tindakan, itulah fikir ahli syurga. Itulah cara manusia ahli syurga. Kan? Aku berazam tu. Misalnya aku ada 3 orang anak. Kau tahu kan aku perempuan semua 3 orang anak. Yang tua sekali dah 32, lepas tu 28, yang kecil sekali 14. Bila aku tak tahulah macam mana. Tiga-tiga tu ketiga free hand. Tiga-tiga aku dah bagi tahu dah. Bertahun-tahun aku dah bagi tahu. Tapi aku bagi tahu, tapi bapak dia tak kata apa pun. Dia dengar cakap bapak, dia tengok hint daripada bapak, bukan daripada mak. Ini concern yang macam ni. Inilah concern ahli syurga. Sebab itu tuan-tuan, saya haraplah
penceritaan kita selepas ini. Penceritaan. Biarlah syurga related. Biarlah syurga related. Perkataan-perkataan kita mulai daripada hari ini, biarlah ada kaitan dengan syurga. Fikir kita pada hari ini, biar ada kaitan dengan syurga. Tindakan kita pada pagi hari ini, biarlah ada kaitan dengan syurga. Hayunan tangan kita ini, biarlah hayunan tangan yang ada kaitan dengan syurga. Langkah-langkah kita, langkah-langkah kita hari ini, biarlah langkah menuju syurga. Tuan-tuan, somehow you have got to make decision. You have got to make decision for yourself. What would you like to be? When you die, what would you like to be? What would you like to become? When you die, bila mati? Ada tak tuan terfikir bila mati aku? Kemana aku bila mati? Bila aku mati nanti, sebelum aku mati, aku akan berada di pembaringan maut. Aku mati nanti, sebelum aku mati, aku berada di mana tuan-tuan? Namanya pembaringan maut. Tempat, mungkin di rumah, mungkin di bilik, mungkin di dewan, mungkin di hospital. Aku berada di pembaringan maut. Tuan-tuan cuba fikir. Aku berada di pembaringan maut dan aku mempunyai anak-anak yang tak support aku dalam amalan Islam. 3 orang anak. 2 lelaki, 1 perempuan. Dalam keadaan aku terkapai-kapai. Apa dia? Aku nak bantuan seseorang dalam bentuk suara. Aku nak bantuan seseorang dalam bentuk bunyi. Aku nak bantuan seseorang dalam bentuk memimpin aku untuk mengakhirkan hayat dalam husnul khatimah. Maknanya, aku nak salah seorang daripada anak aku, menantu aku, datang kepada aku, membisikkan telingaku, Mama, la ilaha illallah. Mama, la ilaha illallah. Mama, Allah, 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 Allah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Cuba tuan-tuan pandang anak-anak tuan-tuan sekarang, gambarkan. Yang mana yang boleh mentalqin? Dia tahu tak apa dia talqin? Dia tahu tak apa prinsip talqin? Dia tahu tak apa konsep talqin? Dia tahu tak apa nak memulakan talqin? Dia tahu tak perkataan-perkataan waktu kita mentalqin? Dia tahu tak bila nak memula, bila nak mengakhirkan talqin? Dia tahu tak bila orang yang nak mati ni sudah menerima benda yang kita talqinkan? Saudara, anak kita tak ikut kursus ini tuan-tuan. Anak kita tak duduk majlis ilmu tuan-tuan. Siapa yang nak mentalqinkan kita? Can you imagine? At the final day of your life, tuan-tuan nak minta tolong ni. Siapa nak tolong? Kawan-kawan kita tuan-tuan, serumah, seperjalanan, sejiran tetangga, tak tolong kita. Tak teka. Orang Kowe tak tolong kita. Orang Kuku tak tolong kita. Penjual gas tak tolong kita. Penjual roti Gardenia tak tolong kita. Yang tolong kita ialah kemungkinan besar anak kita, menantu kita, suami kita, yang membisikkan kalimat Mama la ilaha illallah. Dia pegang tangan kita tu kan. Pegang tangan Mama la ilaha illallah. Saudara-saudara yang sekalian, itu masa nak mati. Kan? Masa dah mati, masa mata kita ditutup buat selama-lamanya. Apa anak kita buat? Yang 3 orang ni, 2 orang lelaki, 1 perempuan ni. Kalau tuan-tuan ada anak yang saleh, anak yang salehah, ketika itu juga di sebelah emak, di sebelah mayat tu, dia akan mengadakan mesyuarat dengan ahli keluarga, mesyuarat pengurusan jenazah. Bukan masjid. Masjid tak ada kaitan dengan mak kita, dengan anak kita. Masjid tak ada kaitan dengan kita. Tapi yang kaitan darah, perkahwinan, anak kita. Dan dalam Islam, anak kita ni tuan-tuan mempunyai tanggungjawab yang besar. Bukan masjid. Kita mudah aja. Masjid buat. Di mana kau? Masjid urus. Di mana kau? Bayang tuan-tuan. Kadang-kadang kita mati tuan-tuan. Nak sembahyang kadang-kadang. Yelah, nak sembahyang lepas asar. Orang asar pergi bekerja, orang asar begitu begini. Siapa nak sembahyangkan kita? Imam datang tuan-tuan depan, merengos, kadang-kadang merengos atau muka masam datang. Dengan muka masam merengos itulah dia mengimamkan jenazah kita.
Sedang-sedang pada itu tuan-tuan, siap tanya, siap kata. Orang ni tak pernah datang masjid ni. Siap kata, orang ni tak pernah datang masjid ni. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Inilah yang kita fikirkan. Inilah yang saya ajak tuan-tuan. 10 Muharram ni, hari Ashura ni, kita berjumpa di Masjid Ubudiyah yang dirancangkan oleh Puan Halimah dengan saya dan teman-teman yang lain. Inilah yang kita nak fikirkan. Apa dia tadi? Kita kena buat satu keputusan hari ini. Keputusan untuk menjadi ahli. Keputusan untuk menjadi ahli syurga. Bila kita membuat keputusan nak jadi ahli syurga tuan-tuan, keputusan buat. Bila kita buat satu keputusan tuan-tuan, ada 3 perkara yang menyusul daripada keputusan itu. 3 perkara. Pertama, ilmu Islam. Namanya ilmu fardu ain. Saya nak tanya, malam tadi tuan-tuan ni, pengusi surau malam tadi yang saya pergi dekat Behram tu, dia kata doktor menyayat, doktor dia sebut saya masa makan tu, menyayat doktor, penyampaian tu menyayat doktor, menyayat. Dia tentang orang yang senior, pustakawan tuan-tuan, di UPSI, pustakawan, masters dalam hal library science, senior. Apa dia kata? Menyentuh doktor, menyengat hati saya. Sebab itu tuan-tuan, saya harap saya dapat sentuh hati-hati manusia ini. Dan tuan-tuan balik sentuh hati suami kita, sentuh hati anak kita, sentuh hati menantu kita. Tuan kena buat ni, kena buat. Sebab itu, okey. Saya kata ada 3 proses tadi, ya. Bila kita dapat keputusan untuk jadi ahli, tak dengar lah tuan-tuan ni. Keputusan untuk jadi ahli syurga. Oh, panjang pula. Ini macam tukang azan pula bunyi. Keputusan untuk menjadi ahli syurga ni melalui 3 proses. Pertama, ilmu. Ada tak buku-buku agama di rumah? Namanya buku tauhid. Ada buku tauhid di rumah? Suami kita ada beli buku tauhid? Anak kita ada sedekah kita buku tauhid? Anak kita sedekah tudung, bagus. Tapi nak tudung daripada api neraka betul-betulnya ialah ilmu tauhid. Tuan-tuan ni. Nombor 2, ilmu itu ilmu. Saya tak mau lelah, nantilah kita jumpa nanti. Saya nak satu hari juga saya nak cerita tentang kasih sayang. Saya tengok kasih sayang rapuh betul dalam keluarga tu. Menyayat hati lah. Isteri-isteri menong tuan-tuan. Saya tahu bila menong tu kasih sayang. Kasih sayang ada 2. Suami atau anak. Suami atau anak. Macam mana tuan-tuan? Ada kawan saya bagi tahu. Neighbor dia bagi tahu dia. Neighbor dia pun dia bagi tahu dia. Apa dia? Anak ada 4 orang di rumah, tak tegur ayah dia, tak bercakap, bukan ada masalah, tak tegur ayah dia, tak bercakap dengan dia 2 tahun, duduk sebumbung. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Tak selesa duduk dengan ayah, tak selesa. Dia tahu kat situ kosong ada ayah, dia tak duduk kat situ. Dia tahu nak balik kampung tuan-tuan, dia kena bawa kereta, ayah duduk di depan, dia macam-macam helah. Dia nak duduk belakang, adik dia memandu semua duduk depan. Dia tak nak duduk sebelah ayah dia, tak nak bercerita dengan ayah dia. Allah Akbar. Inilah yang berlaku. Malam tadi saya cerita ni, saya cerita malam tadi, itu yang Ustaz tu kata. Ya? Yang pustakawan tu kata. Menyentuh. Baik. Yang pertama tadi, ilmu. Ilmu ada 2. Saya ulang mana ni? Ini live ni tuan. Ini Facebook pun live, TikTok pun live ni. Facebook live, TikTok. Nanti saya nak buat Facebook live dengan perempuan sekali. Boleh? Cuba senyum sikit macam dia live nanti. Okey. Nombor 2, selepas ilmu. Ilmu ni nanti saya kembangkan. Ilmu ni ada 3 komponen ilmu. Tauhid. Nombor 2 apa? Fiqh. Yang ketiga, tasawuf. Bagus. Tauhid,
fiqh, tasawuf. Tauhid, mengesahkan Allah. Fiqh, hukum hakam. Wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Fiqh. Satu lagi tasawuf. Tasawuf cerita mengenai tata laku, perbuatan, kelakuan. Itu tasawuf. Sombong, cerita dalam tasawuf. Bongkar, cerita dalam tasawuf. Tak boleh lebih kurang, suami tak boleh lebih kurang. Dan itu ada cerita dalam tasawuf. Balik saja rumah orang mesti cerita yang tak baik. Itu ada dalam tasawuf. Mengutuk orang, mengutuk majlis orang, mengutuk telur yang bagi tu telur majlis kahwin telur. Lah kecil yang telur. Sebab itu tuan-tuan ya, itu jadi tiga-tiga ilmu ni, tauhid plus fiqh plus tasawuf equals fardu ain. Tauhid campur fiqh campur tasawuf bersamaan fardu ain. Dan fardu ain ni wajib. Fardu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Ada satu hadis tuan-tuan, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu, carilah ilmu walaupun kamu terpaksa sampai ke negeri China. Satu lagi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada alhamdulillah, daripada buayan sampai ke liang lahat. Maknanya tidak ada senggang-senggang mencari ilmu. Kawan-kawan saya tuan-tuan dah pencen 60 tahun barulah nak duduk majlis ilmu. Betul. 60 tahun tuan-tuan baru nak duduk majlis ilmu. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Saya selalu tahu kawan-kawan bagi tahu dah. Satu kawan, dua orang kawan dia kata, pergi England banyak kali, pergi New York banyak kali, pergi Mexico banyak kali tuan-tuan, pusing dunia. Tapi dah umur 63 tahun, Mekah tak pergi lagi tuan-tuan. Macam mana? Sedihlah tuan-tuan, sedih. Dan kita tidak boleh meneruskan kehidupan yang begini. Tak boleh. Baik. Proses yang kedua. Yang pertama tadi apa? Ilmu. Yang kedua ialah amal. Ilmu, amal. Yang kedua amal. Amal ibadah, amal. Ilmu saja tak ada mengamal, tak guna. Al-ilmu bila amal kasyajaru bila thamar. Ilmu yang tidak diamal seperti pokok tidak berbuah. Jadi pokok tak berbuah tak masuk syurga lah kalau manusianya. Sebab tu amal. Tahu sembahyang sunat 12 sembahyang sunat. 12 sembahyang sunat tu kerjakanlah sembahyang sunat. Tahu duha, mesti kerjakan duha. Tahu witir, kena buat witir. Tahu tahajud, kena buat tahajud. Minta maaf saya sebut diri saya. Saya tadi buat tahajud 6 rakaat, sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat, sembahyang witir 1 rakaat. Tuan-tuan, saya sebut diri saya ni, saya nak minta maaf tau. Bukan saya nak, tak ada. Hanya saya nak menunjukkan fakta, motivasi kepada semua. 79 tahun. Malam tadi sampai rumah pukul 12. Pagi ni ada kuliah duha. Petang ni ada satu meeting. Malam ni ada satu kuliah maghrib. Besok ada kuliah lagi. Pasal apa saya buat tu? Saya nak syurga, perempuan. Saya nak syurga. Syurga tidak datang menggolek. You have got to slop and to work to get the syurga. Dia tak datang menggolek. Tuan-tuan, syurga tak datang menggolek. Kasih Allah tak datang menggolek. Redha Allah tak datang menggolek. Sayang Allah tak datang menggolek. Ilmu Allah tak datang menggolek. Ustaz-ustaz yang mengajar tak datang menggolek. Kita kena cari mereka. Syurga tak datang menggolek, kita kena cari syurga. Syurga bukan cari kita, kita kena cari syurga.
Majlis ilmu bukan cari kita kena cari majlis ilmu. Saudara, ustaz bukan cari kita kena cari ustaz. Kalau nak harapkan ustaz cari tuan-tuan, boleh ke agak-agak tuan-tuan ustaz cari perempuan? Okey. Itu tuan-tuan tolong isi, ni tidak ada paksaan, isi nama, nombor telefon. Nanti saya akan hubungi, bila-bila hubungi, saya akan bagi tuan-tuan khazanah ilmu yang saya ada, free. Saya berdakwah di dua, satu yang offline, satu yang online. Free tuan-tuan ya. Bagi. Saya tidak semua orang celik agama, celik Islam. Celik agama, celik Islam, celik hatinya untuk mendakap syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Celik mata tuan-tuan tak berapa kuat. Celik telinga tak berapa kuat. Celik lidah tak berapa kuat. Celik hati ni tadi. Di sinilah tasawuf. Tasawuf ni cerita ni. Tasawuf cerita ini. Tasawuf cerita hati. Nak masuk surga ni jangan hati yang mati. Jangan hati yang mati. Dalam Al-Quran disebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghashawah wa lahum adzabun azim. Hati mereka ditutup rapat oleh Allah. Allah, janganlah tuan. Biarlah rumah ditutup rapat, biarlah dewan ditutup rapat, biarlah kelab ditutup rapat. Jangan hati ditutup rapat. Wa ala sam'ihim, pendengarannya ditutup rapat. Hari Jumaat tuan-tuan, hari Jumaat, rumah kita dalam 300 meter daripada masjid ni, Masjid Ubudiyah ni. Kita dengar azan, punya kuat azan. Hayya 'ala salat, hayya 'alal falah. Tapi sebahagian besar daripada penduduk ini mati. Telinga dimatikan oleh Allah. Tak dengar tuan-tuan, tak dengar. Tak dengar. Macam mana? Zaman Nabi tuan-tuan, bila azan yang pertama, Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menderu tuan-tuan, menderu macam semut mengurung satu bangkai. Semut datang ke masjid. Tidak ada sahabat-sahabat yang tidak ke masjid. Nabi tak pernah satu hari pun tertinggal masjid. Tak pernah satu waktu pun tertinggal masjid. Abu Bakar Siddiq tak pernah satu waktu pun tertinggal masjid. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali karamallahu wajhah, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Maktum, tak pernah tinggal masjid. Suami kita macam mana perempuan? Suami kita macam mana? Anak laki-laki kita, anak perempuan kita macam mana? Saya fahamlah tuan-tuan balik ni, perempuan susah nak relate ni kepada suami. Kan? Susah. Walaupun tuan-tuan dapat semua, cantik semua ni. Cantik. Tapi nak buka depan suami, bang, nombor 1. So, ilmu, amal. Yang ketiga ialah buah daripada amal itu ialah iman. Ilmu, amal, iman. Jadi perempuan, jadilah muslimat yang beriman. Untuk menjadi orang yang beriman, tuan-tuan, untuk menjadi orang yang beriman, saya nak sebut tuan-tuan dalam beberapa butir dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah. Tuan-tuan tengok satu persatu ya. Kita tengok satu persatu, ada tak pada kita? Kalau ada pada kita, alhamdulillah. Kalau tak ada, cari. Kalau tak ada, making effort. Kalau tak ada, bertanya. Kalau tak ada, cari kawan yang tahu. Kalau tak ada, berkawan dengan orang yang ada. Saudara, dalam surah At-Taubah disebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
Teman-teman, sahabat-sahabat muslimat yang saya hormati di depan saya ni, salah satu ciri untuk kita diterima menjadi ahli syurga Allah, jadilah manusia taibun, manusia yang sering bertaubat dan segera bertaubat. Segera dan sering bertaubat. Mulut kita ni selalu sebut Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang kita sebut, bang, dah siap makan-makan, turunlah. Astaghfirullahaladzim. Pasal apa aku cakap dengan suami macam tu? Sebut tu, Astaghfirullahaladzim. Ke suami kita kan, suami kita, saya selalu sebut dia. Sana telah kunci kat sana tu, atas TV tu, buta. Kalau suami yang faham, Astaghfirullahaladzim. Jadi inilah, mulai hari ini 10 Muharram, lidah kita akan banyak sebut Astaghfirullahaladzim. Pendek aja, tapi yang cantik Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi pendek aja, jangan seksa-seksa diri, pendek aja. Astaghfirullahaladzim. Tengok orang shopping, tentang pergi Bukit Bintang ke, pergi ke Ampang ni, Ampang shopping center kat situ, ada Q Bistro kat situ. Tengok orang bagus, mertua pakai tudung labuh, mak dia pakai tudung, isteri pun pakai tudung, anak perempuan ni kecil lagi, umur 11 tahun pakai tudung, tapi suaminya seluar pendek. Kita pandang, Astaghfirullahaladzim. Okey, balik tadi prosesnya, ilmu nombor 2, amal nombor 3, iman. Saudara perempuan yang saya muliakan sekalian, jadilah manusia yang beriman. Mudah aja, bukan ada. Di tempat kita ni, di Ampang ni, apa benda yang tak boleh bantu puan-puan untuk menjadi orang yang beriman? Bagi tahu saya, what are the things that you have not had here in Ampang for you to become a better person, orang yang beriman? Apa yang tak ada? Bagi tahu saya. Nak rumah ada rumah, nak suami ada suami, nak anak ada anak, nak bilik ada bilik, nak dapur ada dapur, nak periuk ada periuk, nak nasi ada nasi, nak gulai ada gulai, nak jalan ada jalan, nak masjid ada masjid, nak surau ada surau, nak klinik ada klinik, nak hospital ada hospital, nak restoran ada restoran Vietnam ada, restoran Korea ada, restoran Thailand ada. Apa lagi tuan-tuan nak? Saya ni Allah bagi dah 3 kali pusing dunia. I have visited all the globes, all the continents. Saya dah pergi Afrika, saya dah pergi Latin America, saya dah pergi Amerika. Oh, saya belajar kat sana tu tahun 7 tahun di Amerika Syarikat, Masters PhD di Amerika Syarikat. Saya dah pergi Canada, di bawah. Saya dah pergi Australia, bawah lagi. Saya dah pergi New Zealand, saya dah pergi China, saya dah pergi Russia. Tapi apa yang saya nak bagi tahu, tak ada tempat dalam dunia ni kecuali Mekah dan Madinah. Mekah, Madinah, bukan Saudi. Mekah dan Madinah. Tempat yang memungkinkan kita masuk syurga lebih mudah daripada tempat-tempat yang lain. Satu orang, budak saya, pemandu saya ni orang Pakistan. Pakistan lah. Cakap Melayu tak apa, bagus. Cakap orang putih boleh lah dia. Tapi dia boleh lah. Sikit-sikit nanti tuan jumpa dia, dapatkan brosur-brosur nanti. Apa dia kata? Amazing lah doktor. Amazing. Every half a kilometer surau masjid. Every half kilometer. Dalam half kilometer tahun depan, masuk dalam lagi, ada surau lagi. Malaysia. Satu hari saya berada di Bangi, bagi kuliah subuh. Jadi saya berdatang awal tuan-tuan, setengah jam lebih awal daripada waktu subuh. Ada masjid yang azan 2 kali subuh. Tuan-tuan, bila azan, terutama azan subuh, saut menyahut, the azan was criss. Punya banyaklah azan. Azan ini kita tak dengar di Madinah apa, di Mekah pun tak ada, di Malaysia.
Dan kalau begitu sifatnya kita ada semua, kenapa masa kita tak boleh jadi ahli syurga? Kenapa langkah kita bukan langkah ahli syurga? Kenapa mata kita bukan mata ahli syurga? Kenapa otak kita bukan otak ahli syurga? Tuan, ustaz dekat sini ni lah. Tuan pernah pilih Ustaz Jordan ada, Ustaz Mesir ada, Ustaz Morocco ada, Ustaz Yaman ada, Ustaz UKM ada, Ustaz Kuis ada, Ustaz Yusim ada. Apa lagi tuan-tuan dah? Betul tuan-tuan. Negeri lain tak ada macam ni. Negeri lain tuan-tuan, negeri lain tak ada setiap malam ada kuliah macam kita ni. Tak ada. Kalau saya pergi Mesir bagi kuliah kena tangkap tuan-tuan, kena tangkap masuk jail terus. Betul. Tapi di Malaysia, saya satu masa dulu pergi Indonesia tuan-tuan, pergi Sulawesi. Saya arwah pakcik saya, arwah saya, ayah saya, 4 orang kami. Dan kami duduk-duduk saja dekat surau tuan-tuan. Subuh duduk-duduk, bukan apa-apa pun. Ditanya kami jawab, duduk tepi tu. Polis datang tuan-tuan. Polis datang. Siapa kamu? Masya Allah. Begitulah tuan-tuan ni. Syurga ni, Malaysia ni. Hanya kita tak pandai menggunakannya. Hanya kita tak appreciate. Kita tak appreciate rumah dekat masjid. Kita tak appreciate. Kita tak appreciate jalan tuan-tuan, secantik-cantiknya jalan menuju kepada Masjid Ubudiyah. Jalan elok. Kita tak appreciate. Kuliah hari-hari. Kita tak appreciate. Tuan-tuan bukan pengajar kuliah, bukan nak panggil guru kuliah, bukan nak sediakan tempat kuliah, bukan nak sediakan makan sikit untuk pengkuliah. Tak ada. Puan-puan hanya datang duduk aja, itu pun tak mampu. Puan betul seliannya. Boleh ke? Ceramah ni boleh ke macam ni? Boleh? Puan boleh ke? Atau dah marah dah, kata dah marah dah. Ini menyindir aku ni, kata dia. Okey. Sekarang ni kita nak cerita yang berikutnya. Tadi, ciri-ciri besarnya ada ibu mereka yang bertaubat. Maka besok pagi perempuan, bangun awal sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, pengerusi Yayasan Husnul Khatimah. Saya nak menjemput tuan-tuan dan perempuan di mana juga tuan-tuan berada, sama ada berkumpulan, sama ada bersama persatuan, sama ada bersama NGO, sama ada keluarga besar. Tuan-tuan datang ke tempat kami. Di mana tempat kami? Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Kapal Lebu, Bentong Pahang Darul Makmur. Daripada Kuala Lumpur sekitar dalam 50 minit, dari saya Tol Gombak daripada Tol Gombak sekitar dalam 45 minit atau 40 minit begitu insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan apa yang saya nak minta tuan-tuan datang untuk menyaksikan pertama sekali bangunan yang telah siap. Akan bermula beroperasi pada Julai akan datang, bangunan di atas tanah 7 ekar. Tanah milik Majlis Agama Islam Pahang yang kami diminta sebagai mutawali namanya membangunkan, menguruskan dan mengisi 7 jenis program. 6 program jangka pendek, 1 program jangka panjang. Semua program tuan-tuan dan perempuan membawa manusia memikirkan, melakukan sesuatu ibadah untuk mengakhiri hayat dalam husnul khatimah. Mengakhiri hayat dengan kalimat la ilaha illallah dalam husnul khatimah. Satu hadis menyebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengakhirkan hayat dalam kalimah la ilaha illallah, Allah kurniakan syurga kepada mereka. Jadi, kami nak jemput tuan-tuan datang. Datanglah bersama ahli keluarga yang agak ramai sikit, datanglah bersama persatuan, datanglah bersama dengan anggota-anggota tuan-tuan dan perempuan daripada jabatan swasta, kerajaan dan sebagainya. Datang tuan-tuan dan perempuan insya-Allah. Ada 2 program. Satu program 1 hari, satu program 2 hari. Satu program 1 hari, satu program 2 hari. Program itu menggabungkan tuan-tuan melihat insya-Allah apa yang kita sediakan di Kompleks Anjung Khatimah, melihat dalamnya, melihat luarnya dan mendapatkan satu taklimat khas mengenai Kompleks Anjung Khatimah yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai pengurusinya, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Selepas itu, tuan-tuan dapat membawa tuan-tuan melawat, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita melakukan amal ibadah di Balai Islam atau masjid ni tuan-tuan, yang boleh menempatkan antara 800 ke 1000 orang insya-Allah.
Zuhurnya bersama, asarnya bersama. Tuan-tuan, lepas zuhur kita berwirid bersama, kita berzikir bersama, kita bermunajat bersama, kita menangis bersama, insya-Allah tuan-tuan, dengan doa yang dibacakan yang akan menyentuh hati dan jiwa-jiwa teman-teman yang hadir bersama untuk melawat di tempat itu. Kemudian kita akan bawa tuan-tuan dan insya-Allah ke mana kita melawat? Kita akan melawat tempat gajah, pemeliharaan gajah. Kita bawa tempat pemeliharaan rusa-rusa tuan-tuan dan puan. Dan insya-Allah kita akan buat tuan-tuan tengok kalau ada masa ke nanti nampak penjara Bentong untuk melihat hasil tangan banduan-banduan dalam bentuk pelbagai tenunannya, sulamannya, dalam bentuk untuk menyediakan makanan-makanan sejuk bekunya dan furniture-furniturnya, perabot-perabot yang disediakan, yang dilakukan, yang dibuatkan oleh banduan-banduan tersebut. Dan kita boleh tuan-tuan dan puan insya-Allah makan tengah hari tuan-tuan, makan tengah hari tempat-tempat terpilih yang kita pilih untuk menentukan tuan-tuan berselera untuk menikmati makan tengah hari di sana. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah datanglah, hubungi kami. Nonton di skrin, dapat nombor-nombor telefon untuk menghubungi kami. Hubungi sekarang tuan-tuan dan puan untuk tuan-tuan organize. Sama ada keluarga yang besar, sama ada persatuan, sama ada NGO, sama ada jabatan-jabatan kerajaan dan swasta, sama ada sekolah, sama ada universiti, apa juga. Tuan-tuan hubungi kami untuk membuat lawatan tersebut. Cukup setakat itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bertanyakan kepada saya dan kepada sahabat-sahabat saya di Yayasan Husnul Khatimah, bagaimana nak mendapatkan maklumat mengenai program-program. Pertama, program-program yang kita kendalikan tajuknya Keluargaku Penghuni Syurga, 3 hari 2 malam. Kemudian program namanya Anakku Ahli Syurga, 4 hari 3 malam. Dan yang paling lama sekali ialah program yang namanya Menyuburkan Potensi Remaja Harapan Umat, 10 hari 9 malam. Juga Persatuan Pertubuhan, Persatuan NGO, sekolah, universiti dan sebagainya ingin menanyakan program-program mengenai lawatan untuk menyaksikan sendiri Kompleks Anjur Fatimah di tanah seluas 7 ekar milik Majlis Agama Islam Pahang. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang sudah pun siap, insya-Allah untuk kita mulakan operasi pada hujung bulan Julai ini. Mereka menanyakan program-program, bolehkah melawat, bolehkah kita menggunakan tempat itu, bolehkah kita mendapatkan maklumat-maklumat lanjut. Untuk itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita sudah menyediakan website khas untuk itu. Kunjungilah yayasanhusnulkhatimah.com, yayasanhusnulkhatimah.com untuk mendapatkan apa dia program-program yang kita kendalikan. Yang kedua, untuk tuan-tuan dan puan berkunjung ke tempat kami, melawat ke tempat kami bersama dengan persatuan, NGO dan berbagai-bagai lagi. Yang ketiga, insya-Allah untuk kami menawarkan program-program. Dan tuan-tuan susun apa juga yang tuan-tuan nak, nama program, berapa orang yang menyertainya, apa matlamatnya, apa juga yang dikendaki hasil daripada program itu, kami boleh kendalikan bagi pihak tuan-tuan dan puan insya-Allah. Apapun tuan-tuan dan puan kami sangat gembira tuan-tuan menghubungi kami. Hubungi kami, layari yayasanhusnulkhatimah.com. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu masa dulu pergi Indonesia tuan-tuan. Pergi Sulawesi. Saya, arwah pakcik saya, arwah saya, ayah saya. 4 orang kami. Dan kami duduk-duduk saja dekat surau tuan-tuan. Subuh duduk-duduk, bukan apa-apa pun. Ditanya kami jawab. Duduk tepi tu. Polis datang tuan-tuan. Polis datang. Siapa kamu? Masya Allah. Begitulah tuan-tuan ni. Syurga ni, Malaysia ni. Hanya kita tak pandai menggunakannya. Hanya kita tak appreciate. Kita tak appreciate rumah dekat masjid. Kita tak appreciate. Kita tak appreciate jalan tuan-tuan, secantik-cantiknya jalan menuju kepada Masjid Ubudiyah, jalan elok. Kita tak appreciate. Kuliah hari-hari, kita tak appreciate. Tuan-tuan bukan pengajar kuliah, bukan nak panggil guru kuliah,
bukan nak sediakan tempat kuliah, bukan nak sediakan makan sikit untuk pengkuliah. Tak ada. Perempuan hanya datang duduk aja, itu pun tak mampu. Perempuan betul seliannya. Boleh ke? Ceramah ni boleh ke macam ni? Boleh? Puan boleh ke? Atau dah marah dah, kata dah marah dah. Ini menyindir aku ni, kata dia. Okey. Sekarang ni kita nak cerita yang berikutnya. Tadi, ciri-ciri besarnya at-taibun, mereka yang bertaubat. Maka besok pagi perempuan, bangun awal sikit. Kalau selama ni kita bangun 10 minit sebelum azan, bangunlah besok pukul 5. Azan 5.53. Dalam 53 minit tu banyak boleh buat. Tahajud boleh buat, taubat boleh buat, hajat boleh buat, witir boleh buat, zikir boleh buat, nangis pun boleh buat. Besok mula. Tuan-tuan kalau tak sure macam nak buat, call saya. Serius. Terus kalau call pukul 3 pagi pula, call saya nak minta tunjuk macam mana caranya. Saya minta maaf, saya minta maaf. Saya bertahajud ni tuan-tuan, sejak sekolah lagi bertahajud. Sejak sekolah. Saya sekolah asrama penuh. Dan solat, nanti saya nak sebut solat ni. Minta maaf, saya diri saya ni, saya pun tak kompeten, tapi nak cerita kepada perempuan tentang motivasi ni. Saya ni orang motivasi. Saya mula sembahyang umur 6 tahun tuan-tuan ni. Mula pergi masjid umur 6 tahun. Sampai sekarang ni tak pernah tinggal solat, tak pernah tinggal. Yang seingat-ingat saya lah, within that long span of time, I have never tinggal sembahyang. Never. Pernah ambil wuduk, salji tu, air tak ada, running water tak ada, salji. Hidung dah berdarah tuan-tuan, sejuk. -37, sejuk, -37. Keluar darah hidung. Tapi waktu sembahyang dah tiba, nak matahari nak tenggelam. Sembahyang asar belum. Ambil snow, lomo muka. Solat tak tinggal. Kita pergi rumah orang kahwin, solat tinggal. Pergi puasa malam, solat tinggal. Pergi puasa tani, solat tinggal. Tuan-tuan, Abang Ipoh datang. Dengan Abang Ipoh di rumah tu tak semayang. Punya rumah kita dekat masjid. Abang Ipoh datang, tak adalah nak bagi tebang. Kita maghrib kat masjid, bang. Kita maghrib kat masjid dia. Kita maghrib. Kain, ada kain. Mah, bagi kain, abang. Bagi kain. Kita tak mampu nak buat macam itu. Malu dengan abang. Tak selesa nak bagi kain kepada abang. Kenapa? Rumah kita, dia datang rumah kita ni. Your territory. It's under your jurisprudence, your jurisdiction. Kenapa kita lemah? Ajak yang lain boleh, ajak lain semua boleh. Ajak makan boleh, ajak pergi makan sate boleh, ajak pergi makan western boleh, ajak pergi Podixon boleh, ajak pergi Fraser Hill boleh. Tapi ajak nak sembahyang tak boleh. Betul tuan-tuan. Isteri kita daripada dapur pula, kita cuba ajak kita punya Ipoh sembahyang. Kan? Isteri kita bagi sini ke dapur. Pasal apa? Jangan. Nanti macam kita perli dia. Bang, jangan. Inilah, tuan-tuan, syaitan yang paling besar ini lagi. Sebab itu, perempuan ni, at-taibun al-abidun, yang kedua ni mengabdikan diri kepada Allah. Dalam apa ketika dalam Islam dia punya cantik dalam Islam tuan-tuan. Dah pukul apa dah ni tuan? Kita nak akhirkan pukul apa ni? Pada 5, pukul apa kita nak akhirkan? 11? Ya ke 11? Ada karipah apa ke tak ada? Okey. Puan-puan, saya tadi sebelum datang ni makan bukan martabak, bukan tosai apa? Yang buat daripada tepung atar tu, capati. Punyalah sedap.
Lembut punyalah lembut. Sini, kat sini. Taman Kosas ke bukan kot? Punyalah sedap. Apa ni? Sardin sebelah tu dal. Celup dal, celup sardin, celup dal, celup sardin. Allah, lembut, selembut-lembutnya. Depan saya tu saya nampak perempuan tu uli dengan tangan, real tuan-tuan. Tepung atap. Saya tengok tulis tepung atap. Pergilah. Memang perempuan dah pergi dah macam tu dah, memang dah saya kata. Tak payah hajar pun. Tapi apa yang saya nak sebut perempuan ni? At-taibun al-abidun, mengabdikan di dalam Islam ni. Ibadah tak ada dalam agama lain. Meniaga ibadah. Jual beli ibadah. Nah, tanam pokok kat rumah ibadah. Siram pokok ibadah. Mana ada dalam dunia agama mana yang mengatakan tuan-tuan apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat itu semuanya to be treated, considered as ibadah? Islam aja. Senyum dengan orang ibadah, bagi salam ibadah. Duduk kursi, kita nak duduk kursi tuan-tuan, mak kita nak duduk, tarik sikit kursi tu, mak duduk, ibadah. Di hadapan Allah tidak ada yang terlalu kecil ibadah ni. Tadi ambil kursi, tarik sikit, mak nak duduk, lepas mak duduk tu kata mak kita selesakan mak duduk, tarik kursi tu, ibadah. Jadi perempuan ni thousands on act of ibadah yang sangat mudah, tetapi kita pasal tak ada ilmu kita tak lakukan. Susun kasut kat rumah, bertabur kasut, kita susun, ibadah. Apa lagi? Bersihkan rumah, lakilah ibadah. Jaga anak, lagi ibadah. Khidmati suami tuan-tuan, sediakan suami dengan apa masakan pada petang ini. Dia dah fikir nak makan apa makan. Apa nak makan petang? Goreng pisang yang dapat kat Ampang sana, goreng pisang, goreng sukun. Kita dapatkan goreng sukun, bancuh air, makan dengan suami, bercerita sikit dengan suami. Tuan-tuan, beli sukun itu ibadah, ambil sukun ibadah, kerat sukun ibadah, goreng sukun ibadah, saji dengan suami ibadah, layan suami ibadah, pandang suami ibadah. Apa lagi tuan-tuan? Itulah Islam, cantiknya Islam. Agama lain tak ada macam tu tuan, tak ada. Agama lain masuk dalam gereja baru ibadah. Keluar gereja tak ada ibadah. Kita ibadah je. Lepas itu kita nak kumpulkan sebanyak-banyak ibadah. Dan ibadah itu bila berkumpul, dia bersatu, dia menjadi jembatan. Ibadat itu menjadi jembatan untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. At-taibun al-abidun al-hamidun al-hamidun. Al-hamidun mereka yang banyak menyebut nama Allah. Tuan-tuan ya, satu hari daripada pagi tadi sampai petang, setiap lepas sembahyang minimum subhanallah 33 kali. Jangan tanggung. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Jumlahnya 100 kali. Buat. Dan ada masa terluang tuan-tuan, minta maaf lah saya nak tunjuk ni. Ada masa terluang. Sebut banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tersebut satu hari 1000 kali. Bukan yang panjang tu, bukan yang namanya salat Ibrahimiyah, bukan tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salata Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bukan itu. Panjang tu. Cukup Allahumma salli ala Muhammad. Tak payah Sayyidina pun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad 1000 kali. Apa jadi kalau perempuan dapat 1000 kali satu hari? Daripada matahari nak terbit 1/3 malam yang terakhir sampai dah tidur pukul 10.30. Takkan tak boleh 1000 kali? Apa jadi kalau 1000 kali? Kalau 1000 kali, ini hadis, tuan-tuan yang menyebut Allahumma salli ala Muhammad 1000 kali,
tuan-tuan akan masuk syurga bertindih bahu dengan Nabi Muhammad. Allah, hadis. Tuan-puan akan masuk syurga bertindih bahu dengan Nabi Muhammad. Tanah bertindih bahu dengan Nabi Muhammad. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad, pengurus segala Nabi. Bukan dengan maharaja dunia, bukan dengan Putin, bukan dengan Trump. Nabi Muhammad. Satu lagi, kalau 1000 kali ini puan-puan masuk, bila mati nanti jasad kita tidak disentuh oleh api neraka. Jasad puan-puan tidak disentuh oleh api neraka. Maksudnya puan-puan jadi ahli apa? Syurga. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. As-saihun, mereka yang keluar daripada rumah, antaranya mencari ilmu. Allah, tuan-tuan, sanjungan Allah kepada perempuan sekarang ni. Sanjungan Allah. Perempuan keluar daripada rumah, ya, ada hadis yang diulas oleh ulama yang saya terbaca. Tuan-tuan keluar daripada rumah, tuan-tuan, tadi pukul apa keluar daripada rumah tadi? Pukul 9. Pukul 9 Pukul keluar daripada rumah tadi pakai kasut aja. Pakai kasut. Keluar daripada rumah pakai kasut, sebelum naik motosikal, sebelum naik kereta, pakai kasut. Menghala ke kereta. Semua ikan berdoa. Tuan-tuan dengarlah. Semua ikan di lautan berdoa. Semua pokok berdoa, la ilaha illallah. Semua pokok berdoa. Semua buah-buah berdoa. Termasuk musang king sekarang tinggal RM10 saja 1 kilo. Semuanya pasir tu, every grain of the grain of the sand, the sand grain tu berdoa. Mana nak dapat perempuan? Tapi kita tak ada ilmu, lepas tu kita tak tahu. Berdoa untuk pengampunan. Makhluk-makhluk ini berdoa untuk pengampunan. Pergilah majlis ilmu. Duduk majlis ilmu, ngantuk-ngantuk pun tak apa, ngantuk-ngantuk pun tak apa. Ngantuk-ngantuk ambil punya kapak. Tahu? Duduklah majlis ilmu. Jangan duduk depan TV. Jangan duduk teman. Saya tak tengok TV. At-taibun al-abidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun ar-raki'un as-sajidun. Mereka yang rukuk dan mereka yang sujud. Solatlah. Sebab itu untuk jadi ahli syurga, pertama dan utamanya, jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Suami jangan tinggal solat. Anak laki-laki jangan tinggal solat. Anak perempuan jangan tinggal solat. Banyak orang tak maaf kan ya. Saya ingat mustahak sangat tadi. Okey. Jadi Al-Hamidun As-Saihun, mereka yang keluar rumah. Konteks yang saya bawa tadi konteks mencari ilmu. Ikan, pokok, gunung, laut berdoa kepada kita. Antara doanya yang didengar oleh Allah, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka, ampunkan mereka, ampunkan mereka, ampunkan mereka, syurgakan mereka, syurgakan mereka, syurgakan mereka. Masya-Allah. Ar-raki'un as-sajidun, mereka yang melakukan salat. Bagi tahu anak kita tuan-tuan. Saya nak sebut terus ni. Di kompleks Anjung Fatimah di Kampung Lebu, Bentong tu. Bentong. Tuan-tuan, Bentong kat mana? Bentong kat mana? Ada satu makanan yang sangat hebat di Bentong. Dah dekat-dekat 12 tahun dah tuan-tuan dia. Apa kat situ? Lemang toki. Lemang toki ni saya makan 12 tahun dulu sampai sekarang. Tuan-tuan, rendang ayamnya sama rasanya. Rendang dagingnya sama rasanya.
Dia punya lemang tuan-tuan, dia punya lemang je Allah so tender, sama rasanya. Sama dia punya masinnya, sama manisnya. Hebatlah tuan-tuan ya. Penuh orang tuan-tuan, penuh. Kalau hari Sabtu hari Ahad ni bikers dan riders. Banyak datang. Pergilah, dekat. Daripada kompleks saya ke situ 14 minit. Dekat. Lemang Toki. Okay. Nanti puan-puan saya dah ada tarikh sebenarnya, dah bagi pada Puan Halimah datanglah puan. Datang untuk kita menjiwai butir-butir yang saya sebutkan tadi ni, untuk menjadi ahli syurga. Datang, saya elok-eloknya datang 2 hari 1 malam. Tuan-tuan dengar program dia. Perempuan yang datang 2 hari 1 malam, naik bas, 2 bas pun boleh. Tuan-tuan, daripada sini, daripada rumah saya Taman Tun, 59 minit. Tak sampai 1 jam, 59 minit. Dari Tol Gombak, tahu Tol Gombak? Tol Gombak. Kat mana Tol Gombak? Mana? Gombak? Sana ke Gombak? Dekat UAE tu. Daripada Tol Gombak dalam 57 minit. 47 minit daripada Tol Gombak. Okey. Pergi 2 hari. Hari yang pertama sampai sana pukul 9 pagi. Saya kata tadi dah. Sembahyang duha. Sembahyang duha 2 rakaat. Lepas tu kita doa sampai nangis. Dekat situ kita belajar nangis. Kita nangis. Pasal apa nangis? Mengenangkan dosa kepada Allah, dosa kepada Rasul, dosa kepada suami, dosa kepada mak, dosa kepada ayah, saya, dosa kepada isteri, dosa kepada anak, dosa kepada jiran, dosa membeli, dosa menjual, dosa di office, dosa tipu orang, dosa janji tak betul. Kita mohon ampun kepada Allah. Jadi nangis, kat situ aja nangis. Okey, habis tuan-tuan akan diberikan selepas kita sembahyang duha, masuk dewan. Tuan-tuan akan tengok nanti. Tempat tu very modern tuan-tuan, very modern. Saya buat yang terbaik. Gambarkan bilik air. Bilik air tuan-tuan, bilik air ni pastikan bilik air tu tak ada air yang bertakung. Tak ada kaki yang telah ambil wuduk tu melangkah, tak ada kaki tu bawa air pula nak masuk masjid, tak ada. Kering. Betul tuan-tuan. Dan bilik air tu, dalam bilik air tu ada 2 kipas. Nak menentukan bau, tidak ada sikit pun berbau. Begitulah. Tuan-tuan tengok hiasan dia. Saya merasa bukanlah kerana saya buat, tapi antara yang tercantik lah bilik air. Mungkin dalam dunia ni kot. Tuan-tuan tengoklah. Saya claim ni, tuan-tuan pergi tengok. Jadi, tuan-tuan sembahyang duha. Habis sembahyang duha, kita bawa tuan-tuan pergi dewan dia. Dewan pun cantik. Kita bagi taklimat mengenai kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dalam taklimat itu kita sebutkan ada 4 perkara, 4 program yang tuan-tuan dan puan-puan ada peluang untuk ikut. Pertama ialah lawatan. Kita alur-alurkan lawatan 1 hari atau 2 hari. Ada yang 1 hari atau yang 2 hari. Ada yang weekdays, ada yang weekend. Mostly weekend, some are weekdays. Setakat ini yang paling jauh datang daripada Mersing. Mersing jauh tuan, Mersing. 6 jam, daripada Mersing 6 jam. Datang. Mereka datang 2 hari, 1 malam. Ada yang datang daripada Kemas. Ada yang datang daripada Batu Pahat. Jadi, saya dah bagi tahu Puan Halimah. Dia punya masa tarikh itu, saya akan tentukan. Pasal jam dia penuh tadi. Julai, Ogos memang tak ada ruang langsung. Kok ada sikit September dengan Oktober. Nanti saya bagikan tarikh untuk 2 hari 1 malam. Okey, habis taklimat, tuan-tuan akan dibawa pusing ke kawasan itu. Masjidnya boleh menampung 1,000 orang tuan-tuan, 1,000 orang. Masjid boleh menampung 1,000 orang. Habis masjid, tuan-tuan kita pergi chalet namanya. Chalet 1, chalet 2, chalet 3. Chalet 1 bilik 3 orang, 1 bilik 3 orang, 1 bilik 3 orang, 1 bilik 3 orang. Ada 3 blok chalet yang boleh menampung semuanya 110 orang. Kemudian tuan-tuan puan, saya daripada chalet itu, saya nak bagi tahu, insya-Allah kita ada namanya kafe.
Kafe kita besar tu, besar. Kafe tempat makan, sajian makan, boleh menampung 350 orang sekali duduk. Besar. Dan chalet kita antara yang cantik lah. InsyaAllah lah. Lepas tu, ada studio villa. Studio villa, 26 unit sudah siap. 26 unit sudah siap. Ada satu unit contoh. Boleh pergi tengok unit contoh. Apa studio villa? Ruang, macam rumah, ada 2 bilik. 1 bilik tamu, 1 bilik tidur. Ada modern kitchen. Ada modern toilets. Dan ada tempat kita bersantai-santai di rumah kita. Itu dibeli dan diwakaf atau menyewa saja kat situ. Itu untuk mereka yang mengikuti kursus jangka panjang. Boleh duduk 5 tahun, boleh duduk 10 tahun, boleh duduk 20 tahun. Dengan keizan kemahuan mereka, boleh mati di sana. Program, semua program. Apa program pun, jangka pendek, jangka panjang. 4:45 mesti ada di masjid. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. Kepada mereka yang ikut jangka panjang, tuan-tuan, yang 5 tahun, 10 tahun, tak pernah tinggal tahajud. Sampai mati tak tinggal tahajud. Kalau kat rumah sendiri, suasana tu tak ada. Baik, sekarang ni kursus jangka pendek. Itu kursus jangka panjang tadi. Kursus jangka panjang mesti ada studio villa. Kursus jangka pendek, chalet tadi. Chalet, jangka pendek. Dan kepada anak-anak, kepada siapa-siapa tadi, perempuan juga terbuka, kita ada outdoor games, ada 11 outdoor games. Ada namanya high rope, ada namanya low rope, ada namanya uneven beam, macam-macam lah tuan. Dan kita ada tempat camping, camping ground. Kita ada tempat camping, boleh memuatkan dalam 60 orang tuan-tuan, tempat camping. Jadi bolehlah perempuan tengok, pergilah tengok program. Okey, program jangka pendek. Program jangka pendek tadi saya katakan ada 4. 1, melawat tempat kita. 2, untuk keluarga, mak bapak dan anak-anak, ada satu program 3 hari 2 malam. Masuk hari Jumaat, keluar hari Ahad. Nama programnya Keluargaku Penghuni Syurga. Allah tuan-tuan. Nama programnya Keluargaku Penghuni Syurga. Pagi bangun tuan-tuan, 1/3 pukul 5 semua bangun dah. 4:45 semua bangun. Masa itu kita dah sebut syurga, 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 syurga. Zikir kita syurga, 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 syurga. Perkataan-perkataannya syurga. Yang saya katakan tuan-tuan, live music tu, music instrumental, dengar bunyi syurga, 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 syurga. Lepas tu tuan-tuan apa ni? Kita duduk dalam kelas. Kelas tak panjang, setengah jam. Yang panjang ialah praktik, mempraktik. Tahu sembahyang, macam mana sembahyang, macam mana berdirinya, macam mana rukuknya, macam mana sujudnya, macam mana bacaannya, macam mana Fatihahnya. Betul tak betul sebut? Dekat sana kita lancarkan Fatihah mula-mula. Ada satu program kat sana nanti tuan-tuan, dia panggil drive-thru Fatihah. Drive-thru Fatihah. Macam kita drive-thru McDonald's kan. Masuk tuan-tuan ya, parking kereta, pergi dekat masjid, ada 4 bilik. Bilik kecil-kecil. Bilik ada ustaz. Tuan-tuan, puan-puan, parking kereta masuk, duduk di situ, hanya melancar Fatihah satu orang 15 minit saja. Habis, balik, bila nak datang lagi. Namanya ialah melancarkan Fatihah. Saudara, free, tak ada bayar apa-apa. Free. Drive in, drive through masuk. Ada ustaz dekat situ. Baca, ustaz ni akan betulkan sampai kita boleh baca Fatihah dengan betul. Okay. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, program yang ketiga tadi, ini program panjang. Panjang sikit, 4 hari 3 malam. Cuti sekolah. Cuti sekolah dia. Anak sekolah rendah 7 sampai 12 tahun. Anak sekolah menengah 13 sampai 17 tahun. Tuan-tuan, cuti sekolah 4 hari 3 malam. Nama programnya Anakku Ahli Syurga. Tuan-tuan ingatkan, Anakku Ahli Syurga. Daripada kecil-kecil sekolah rendah tuan-tuan, sekolah rendah lagi, engkau ahli syurga. Cakap engkau ahli syurga, pandangan kau ahli syurga. Sayang mak ahli syurga, sayang ayah ahli syurga, hormat mak ahli syurga, sayang guru ahli syurga. Allah tuan-tuan. Kemudian, ni tuan-tuan ni.
Ada satu khusus yang dia pendek ni tetapi panjang. 10 hari 9 malam. 10 hari 9 malam, orang yang berumur 18 sampai 30 tahun. 18 sampai 30 tahun remaja dan awal dewasa. 18 sampai 30 tahun, siapa dia yang elok ikut ni? Yang tak nak sembahyang. Anak yang tak nak ke masjid. Anak yang tak ada kerja, SPM dah 4 tahun, 5 tahun dah. Melepek kat rumah. Siang-siang buka je tuyung saji, makan, lepas tu dia hilang. Malam dia hilang. Kita tak tahu di mana dia. Dan dia satu tabiatnya mencuri. Pantang letak pers, pantang letak seluar. Dia akan seluar sampai saku seluar mak bapak dia. Sampaikan tuan-tuan, mak bapak tergagak-gagak nak timbul tetamu, nak panggil tetamu datang ke rumah. Takut tetamu pun tuan-tuan, anak-anak kita seluar poket tetamu. Inilah yang berlaku. Dan sebagian daripada ini ada setengah kaki dah dadah dah tuan-tuan. Setengahnya tuan-tuan tak tahulah. Dengan rumah, dengan mak musuh, dengan ayah musuh, dengan adik-beradik bergaduh musuh. Anak-anak ni ada satu lagi tabiat tuan-tuan yang ada. Apa dia? Terlanjur. Anak-anak yang terlanjur. Bawa kepada saya tuan-tuan 10 hari 10 malam. InsyaAllah saya repair dia. Dia punya workshop Kompleks Anjung Khultu Hatimah, Kampung Lebu, Bentong Pahang. 10 hari 1 malam. So, hari yang ke-11 kita pulangkan anak-anak ini lain. First time tuan-tuan anak ini balik rumah. Sekarang ni kita azan 5.53. 10 minit sebelum azan anak kita dah dekat pintu dah tuan-tuan. Pegang kunci kereta. Mama jom lagi 10 minit mak. Lagi 10 minit azan, lagi 10 ayah lagi 10 minit azan. Anak yang tanding sebelumnya tak pernah cerita azan, tak pernah tahu azan. Hari yang ke-11 dia balik kat rumah. Dia menanti ibu dan ayahnya untuk dibawanya pergi ke masjid untuk menunaikan subuh berjamaah bersama ibu dan ayah. Inilah jenis anaknya. Dan kita ada pengalaman besar dalam hal ini. Tentu Hasan Ali sama Kiam Hasan. Tadi tuan masa kami makan capati tadi, ada seorang guru umur 35 tahun. Dia kata dia fasilitator ni, maknanya yang bantu saya punya program. Dia kata dia fasilitator 20 tahun lalu, 25 tahun yang lalu. Masya Allah tuan-tuan, dia kata ada kawan-kawan yang lagi boleh bantu. Saya kata kita ada program ni, bantu. Kita nak macam you ada pengalaman, kita nak you ada kebolehan, bantu saya. Mari kita selamatkan umat, mari kita bina syurga, mari kita letakkan mereka ke syurga. Jadi tuan-tuan, jadi ayat apa ni yang 10 hari 9 malam tadi, perempuan fikirlah. Okey, nanti siapa yang teringin ni, nanti tuan-tuan boleh dapatkan brosurnya kat luar. Dia ada meja kat luar. Alhamdulillah ada kat luar ada brosur. Okey, saya dah itu brosur ni tuan-tuan dan puan, saja saya nak sebut sebab saya dah nak mengakhirkan ni dah. Okey, tuan-tuan dapatkan ini. Ini brosur walaupun dah 6 bulan terlewat ya. Yalah, maknanya lebih baru lagi daripada ini. Namanya Kompleks Anjung Khultu Hatimah. Tuan-tuan ambil ni. Kita orang ambil ni, baca yang putih. Dah ada 3 line. Putih ni surat saya kepada puan-puan, surat saya kepada tuan-tuan. Surat. Dah baca surat ni, pergi kepada yang helaian kuning. Helaian kuning ni ialah kita mewakafkan 10 nama. 10 nama kan? Ada 10 nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita wakafkan mak bapak, datuk nenek, kita punya mertua, bapak mertua, abang kakak dan adik yang telah pergi terutamanya, masukkan nama mereka dengan memberikan RM wakaf. Berapa RM wakaf? Sekatilah berapa, dan tetap sen RM wakaf itu kita dermakan kepada mereka untuk jadikan mereka pewakaf agar penyeksaan mereka di alam dasar itu ditarik oleh Allah, supaya mereka tidak menjerit melolong lagi. Setengah ibu dan ayah tuan-tuan menjerit melolong di alam barzah tuan-tuan. Di mana anakku? Di mana? Di mana sedekah anakku? Di mana salat anakku? Di mana doa anakku? Tuan-tuan, mari kita lah sebagai anak, sebagai cucu, selamatkan mereka daripada seksa kubur tuan-tuan. Inilah cara kita buat, bahawa apa yang kita wakafkan itu menjadi tuan-tuan insya-Allah menjadi alat untuk menyelamatkan mereka daripada seksa kubur. Hentikan seksa kubur terhadap mereka. Ini tuan-tuan ambil tuan-tuan, yang ni bila ambil tuan-tuan baca yang putih ni, yang ini kena screenshot hantar kepada Puan Soraya. Dalam ni ada Puan Soraya ni ialah kita punya account manager kita, Puan Soraya. Tuan buatlah ni.
Okay, satu lagi perempuan ya. Satu lagi yang saya nak sebut ya. Saya kata tadi kompleks Anjur Khotimah ni, sehingga ni belum adalah bantuan-bantuan daripada agensi-agensi, belum ada lagi. Hanya individu-individu, individu selama 3 tahun setengah. Saya dan teman-teman pungut duit untuk membangunkan kompleks Anjur Khotimah. Tiap-tiap malam 3 tahun setengah, tiap-tiap malam saya tidur dalam kereta, tuan-tuan. Kadang-kadang tidur dalam kereta. Pusing satu Malaysia. Tiap-tiap malam. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Habis kuliah, saya ambil masa 10 minit cerita mengenai wakaf kompleks Anjur Khotimah. Dalam masa 3 tahun setengah, tuan-tuan dan puan, kami collect 5 juta ringgit, tuan-tuan. 5 juta ringgit, itulah yang menjadi modal membangunkan tersergam sekarang ni kompleks Anjur Khotimah. Jadi tuan-tuan ya, saya harap tuan-tuan pun bersama-sama ya, bolehlah tuan-tuan dapatkan buku ini. Salah satu daripada yang kita bawa selama 3 tahun setengah buku ni. Saya dah tulis 40 buku, perempuan ya. I have written 40 books. Ini 3 buku yang terakhir. Buku ni tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Buku ni perempuan, tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Exactly apa yang saya sebut tadi, tuan-tuan, ada di dalam buku ini. Tajuk buku ini ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Perempuan bukan bidadari, itu rendah. Perempuan ketua bidadari. Bila tuan-tuan masuk syurga besok, bidadari syurga tunduk kepada perempuan. Sebab mereka bidadari biasa, tapi perempuan adalah ketua bidadari. Jadi tajuk buku ni Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Apa dia? Siapa dia? Apa amalan dia? Apa zikir dia? Apa Quran dia? Apa ilmu dia? Dan di hujung ni ada 27 cara. Saya berikan satu persatu praktikalnya. Macam mana nak jadi Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Okey, buku yang kedua. Tadi Husnul Khatimah. Tajuk buku ni, saya tulis buku ni, Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan, saya hendak sekarang ni, mulai hari ni, saya dalam kepala kita ada Husnul Khatimah, dalam hati kita ada Husnul Khatimah, pada mata kita ada Husnul Khatimah, pada telinga kita ada Husnul Khatimah, pada seluruh anggota kita, aliran darah kita daripada jantung sampai ke seluruh badan kita, semuanya aliran Husnul Khatimah. Tuan-tuan baca buku ni, tuan-tuan bacalah buku ni, baru nampak di mana di depan, apa di depan, aku nak jadi apa, 5 tahun lagi aku nak jadi apa, bila aku sakit nak jadi apa, bila aku nazak nak jadi apa, bila aku dikuburkan nak jadi apa. Ini Husnul Khatimah. Buku yang terakhir, 3 buku yang saya bawa daripada 40 buku, saya bawa 3 buku. Buku ni tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Ini tuan-puan, ibu bapa kena baca dan anak-anak kena baca. Apa dia? Anak-anak kena menghormati kita waktu kita sihat. Anak-anak kena menghormati kita waktu kita sakit. Anak-anak menghormati kita waktu kita berada di pembaringan maut. Anak-anak menghormati kita waktu kita nazak sakratul maut. Anak-anak menghormati kita waktu kita menjadi jenazah. Anak-anak menghormati kita waktu kita dikebumikan, dikuburkan. Anak-anak menghormati kita waktu kita pulang ke rumah setelah kebumikan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak bagi anak baca ni, tuan-tuan bayang, tuan-tuan, tak ada anak yang berdoa untuk kita. Tak ada anak yang pergi ke depan sembahyang jenazah untuk kita. Anak kena sembahyang jenazah, tuan-tuan. Anak kena menjadi imam sembahyang jenazah. Jadi imam sembahyang jenazah. Inilah target kita. Dan boleh tuan-tuan kena bawa dua anak-anak ni, tuan-tuan, pergi program yang 3 hari 2 malam, namanya Keluargaku Penghuni Syurga. Mak bapa dan anak-anak. Saya akan bagi tahu anak-anak ni, mulai pada sekarang, bersedia. Kamu akan jadi imam sembahyang jenazah untuk ibu dan ayah kamu. Afdal, kamu yang menjadi imam. Jadi saya bagi tahulah apa nak buat, ilmu apa yang kena ada dan sebagainya. Jadi buku ni 10 bab. Bab 3 buku ni tajuknya Anak Durhaka. Tuan-tuan, bab 3 buku ni tajuknya Anak Durhaka. Saya cadang setiap malam, tuan-tuan, setiap malam sebelum tidur selepas isyak, ambil masa 2 minit. Mulakan dengan 2 hadis. Baca je 2 hadis. Lepas tu baca buku ni, bab 3 Anak Durhaka. Ulang sampai 40 hari. Hari yang ke-41, tuan-tuan akan dapat satu suasana mengalir ke rumah kita, satu cahaya mengalir ke rumah kita. Cahaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada kita nak membentuk anak-anak, nak membentuk diri kita mendekati Allah, dan akhirnya Allah bukakan pintu syurga kepada kita. Inilah nama bukunya, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Jadi tuan-tuan, buku ni ada di luar di sana. Buku ni tak ada di kedai, tuan-tuan. Tak ada di kedai. Buku ni ada di Taman Tun, office kita di Taman Tun, ataupun tuan-tuan pergi ziarah. Tuan-tuan untuk yang kompleks Anjur Khotimah ni ada 2 perkara. Satu, kalau tuan-tuan ada masa lapang,
pergi dengan suami, dengan anak-anak pergi, boleh. 24 jam tuan-tuan boleh pergi. Pergi sana tengok-tengok, dapatkan daripada kamar kami, dapatkan supervisor, dapatkan teman saya kat sana, boleh berikan penerangan kepada tuan-tuan. Tetapi yang cantiknya, pergilah dalam rombongan. 1 bas, 2 bas pergi ke sana. Baru ada program khas tertentu untuk kita sampaikan kepada tuan-tuan perempuan di sana. Tapi kalau tuan-tuan datang melawat keluarga, melawat kejap je lah. Dalam 1 jam lepas tu balik. Mungkin ada minum sikit lepas tu balik. Itu sajalah. Jadi tuan-tuan perempuan, akhirnya saya nak sebut. Akhirnya, at-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun ar-rakiun as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf, saya tak ulas al-amira bil ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar pun saya tak ulas. Satu lagi, wal hafizuna li hududillah, mereka yang menjaga budi-budi, yang menjaga budi bahasa dia. Mereka yang menjaga paparan diri mereka. Mereka yang menjaga maruah mereka. Inilah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, satu masa nanti saya nak cerita tentang kasih sayang yang semakin pudar dalam keluarga. Tajuknya, kasih sayang yang semakin pudar dalam keluarga dan bagaimana menggilap kasih sayang itu. Satu hari nantilah, bila-bila tuan-tuan, 3 bulan daripada sekarang ke, 4 bulan daripada sekarang ke, kita akan jumpa lagi untuk cerita tajuk itu, insya-Allah. Ada soalan? Saya bagi 1-2 soalan. Jam saya sekarang pukul 11:09. Saya akan berhenti betul-betul 11:15. Okey, kat sana ada, belakang tu ada meja, boleh dapatkan buku, boleh dapatkan tuan-tuan, insya-Allah. Dan saya nak minta tolong tuan-tuan, saya nak minta tolong. Siapa yang boleh tolong tuan-tuan? Ini syurga. Syurga ni kena usaha. Jadi ini tuan-tuan namanya sijil wakaf tunai. Ini sijil wakaf tunai. Tuan-tuan, ini ada 50 helai. Satu buku ni 50 helai sijil wakaf tunai. Wakaf ni, ini wakaf dalam bentuk sijil wakaf tunai. Satu keping ni RM20. 100 keping ni RM1,000 tuan-tuan. 50 keping ni RM1,000. Saya bagi tuan-tuan 3 bulan. 3 bulan perempuan, bantulah. Setiap langkah itu syurga, setiap perkataan itu syurga, setiap tuan-tuan koyak ini adalah syurga. Inilah yang tuan-tuan kena bantu supaya kompleks Anjur Khatimah tu dindingnya ada nama perempuan, tiangnya ada nama suami kita, lantainya ada nama anak kita yang akan dipamerkan di hadapan Allah. Kita hendak sekarang tuan-tuan bahan bukti. Saya nak tunjuk kepada Allah bahan bukti yang kita sayang agama, kita sayang Allah, kita sayang Rasul, dan bahan bukti untuk menjadikan kita ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta tuan-tuan, siapa yang boleh, tuan-tuan datang kepada saya, ambil ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah 3 bulan. Tak habis, pulangkan balik. Tak habis, pulangkan, postkan saja. Ini ada dia punya instruction semua dekat sini. Instruction semua dekat sini 1 2 3 4. Tuan-tuan baca ni, tuan-tuan boleh buatlah tuan-tuan dan puan. Jadi kutipan-kutipan tuan-tuan terus masuk dalam bank, yang lebihan yang tak habis dalam masa 3 bulan, postkan balik kepada ofis kami itu, insya-Allah. Jadi ini usaha, semuanya dicatat oleh Allah. Tuan-tuan, kita tak boleh tuan-tuan masa lapang tuan-tuan. Janganlah masa lapang menong-menong. Masa lapang datang. Pergi rumah kahwin bawa, pergi pasar malam bawa, pergi pasar tani bawa. Tuan-tuan, pergi jumpa orang kat kenduri bawa, orang bersunat bawa tuan-tuan. Dan orang ambil, sehingga di pengalaman saya tak ada orang yang menolak, hanya orang takut scammer, itu saja. Jadi alhamdulillah tuan-tuan ini namanya sijil wakaf tunai. Yang ini tadi ini wakaf sekeluarga. Ini wakaf sekeluarga, terutama kepada mereka yang telah pergi bertemu dengan Allah untuk menyelamatkan mereka. Wakaf ini akan mengeluarkan mereka daripada seksa kubur. Ini dia. Okay. Yang ini namanya wakaf tunai. Wakaf tunai kepada siapa saja. Dia tidak koyak. Gitu saja. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita doa sikit. Ada soalan? 1-2 soalan? Ada? Ni peluang ni. Ada soalan? Tak ada? Hai, takkan tak ada. Tak ada? Kalau tak ada, 1 minit. Pertama, pagi ni kita cerita mengenai wanita yang dirindui syurga. Yang kedua saya bercerita tadi tuan-tuan, saya mulakan tadi dengan hari ini 10 Muharram, hari Ashura. Dan apa signifikannya hari ini dalam konteks kita nak berjalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 3 tuan-tuan dan puan, saya katakan tadi, untuk kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ahli syurga, ada 3 proses. Ingat tak tadi?
Ilmu, amal, iman. Ilmu, amal, iman. Ilmu ada 3 jalur. Ilmu at-tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ketiga-tiganya disebut sebagai ilmu fardu ain. Dan ketiga-tiganya wajib fardu. Yang keempat saya katakan tuan-tuan, saya mengulas beberapa lagi karakteristik manusia yang menjadi ahli syurga. Saya start tadi at-taibun, mereka yang bertaubat. At-taibun al-abidun, mereka yang mengabdikan diri kepada Allah. Konsep ibadat kita berbeza dengan agama-agama lain. Punya banyaknya ibadat, semuanya ibadat. Kalau dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut cara yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-taibun al-abidun al-hamidun, mereka yang banyak menyebut nama Allah. Mereka yang memuji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan saya tadi mencadangkan supaya tuan-tuan menyebut Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad 1 hari 1000 kali. Kalau 1 hari 10 kali, ada 2 perkara akan berlaku. Pertama, masuk syurga apa jadi? Bertindih bahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jasad kita tidak ada sentuh oleh api neraka. Okey. Kemudian saya juga yang kelima, poin yang kelima tadi saya tuan-tuan saya sebutkan insya-Allah. Untuk ini kita kena dalam satu suasana yang kondusif untuk kita memikirkan syurga dan mengamalkan syurga. Pergi satu tempat namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah, Kampung Lebu, Bentong Pahala Pamu. Di situlah tuan-tuan suasananya, settingnya, environmentnya, persekitarannya memang selama 3 hari, selama 4 hari, yang panjang tuan-tuan 10 hari, 10 hari 9 malam, yang panjang lagi boleh 5 tahun, boleh 10 tahun, boleh 20 tahun, duduk di situ, tinggal di situ untuk kita menjadi tetamu Allah, ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita duduk dalam environment. Pagi-pagi pukul 4.45 semuanya sudah bangun. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. 12 minit sebelum azan, nangis, belajar nangis. Namanya sesi air mata. Nangis. Nabi Muhammad, tuan-tuan, lebih sikit je. Nabi Muhammad dilaporkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, macam nama Nabi sembahyang tahajud. Nabi tak pernah tinggal tahajud. Nabi tak pernah sekalipun tinggal tahajud. Dan Aisyah mengatakan, bila Nabi sujud, aku dengar daripada dada Nabi bunyi air dalam kawah yang diunggun dengan api, menggelegak air dalam kawah itu. Begitulah bunyi dada Nabi Muhammad. Dan aku dengar Nabi Muhammad menyebut diulang-ulangnya, ummati, 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 umatku. Dan Aisyah kata, bila Nabi bangun daripada tempat sujudnya, Aisyah kata apa? Aku lihat tempat sujud Nabi banjir dengan air mata baginda. Tuan, Nabi nangis. Nabi Muhammad sifatnya ialah tidak berdosa. Apa nama orang tak berdosa? Maksum. Nabi maksum, tak berdosa. Tapi 2 hadis. Satu hadis Nabi bertaubat 100 kali. Satu hadis lagi Nabi bertaubat 70 kali. Hasan Ali berapa kali bertaubat? Jadi inilah tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan ada baiknya kita doa sikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah amalan pagi ini, amalan daripada 10 Muharram ini, wahai Allah. Amalan di hari Jumaat ini, wahai Allah. Terimalah amalan ini, wahai Allah. Kalau amalan-amalan lain tidak dicatat dan tidak diterima, inilah amalan yang kau terima, wahai Allah. Jadikan amalan ini asbab untuk terbukanya pintu syurga buat kami. Asbab menyebabkan terbukanya pintu syurga untuk muslimat semua yang hadir ini, wahai Allah. Syurgakan mereka, wahai Allah. Syurgakan muslimat-muslimat ini, wahai Allah. Syurgakan mereka, wahai Allah. Syurgakan mereka. Syurgakan suami mereka. Syurgakan anak laki-laki mereka. Syurgakan anak perempuan mereka. Syurgakan adik, abang dan kakak, datuk dan nenek moyang mereka, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami memohon. Di pagi yang mulia ini kami nak bertaubat, wahai Allah. Gugurkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Gugurkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Gugurkan dosa-dosa kami.
Kami tidak boleh bawa dosa ini di akhir hayat kami. Kami tidak boleh bawa dosa ini sambil menghembuskan nafas yang terakhir. Kami tidak boleh bawa dosa ini bila kami dimandikan sebagai jenazah. Kami tak boleh bawa dosa ini bila kami dikafankan nanti. Kami tidak boleh bawa dosa ini bila kami disembahyangkan nanti, wahai Allah. Kami tidak boleh bawa dosa ini bila kami dikuburkan di alam barzah nanti, wahai Allah. Ya Allah, terimalah amalan ini, wahai Allah. Terimalah amalan ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk ibu ayah, datuk nenek moyang kami yang sedang berada di alam barzah, kemungkinan mereka sedang terseksa di alam barzah. Mereka sedang memekik melolong di alam barzah. Ya Allah, bantulah ibu dan ayah kami, datuk nenek kami, wahai Allah. Bantulah mereka, wahai Allah. Bantulah mereka, wahai Allah. Bukakanlah hati kami, bukakanlah kekuatan yang ada pada kami untuk membantu mereka dengan mewakafkan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Engkau selamatkan mereka, wahai Allah. Engkau selamatkan mereka, wahai Allah. Engkau selamatkan mereka, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, satukan hati kami, suami isteri dan anak-anak kami. Kami nak keluarga yang bahagia, wahai Allah. Kami nak baiti jannati, wahai Allah. Kami nak bahagia dan sejahtera, wahai Allah. Tolong, wahai Allah. Tolong, wahai Allah. Kami nak melihat suami yang baik, suami yang faham, suami yang beriman, suami yang bertakwa, suami yang faham artinya untuk hidup menuju syurga, wahai Allah. Suami yang pimpin kami ke jalan syurga, wahai Allah. Suami yang meletakkan jalan terbentang untuk kami dan anak-anak jalan ke syurga, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk anak-anak kami, wahai Allah, yang sukar dididik, untuk anak kami yang sukar dididik, untuk anak kami sukar menerima agama, wahai Allah, bukakanlah pintu hati anak kami, wahai Allah. Bukakanlah pintu hati di hari Jumaat yang mulia ini, wahai Allah. Bukakanlah hati dalam 10 Muharram ini, wahai Allah. Ya Allah, bukakanlah hati anak-anak kami, wahai Allah. Bukakanlah hati-hati pintu mereka. Jadikan mereka anak yang saleh, anak yang salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, walaupun tuan-tuan di luar ada meja di luar, ada Abdullah namanya di luar. Siapa yang nak bantu kami, tuan-tuan, untuk tuan-tuan menyebar samakan sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai yang 3 bulan ni, tuan-tuan datang sini, tuan-tuan untuk mencari jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain, tuan-tuan, buku-buku dan juga sijil keluarga, wakaf keluarga, tuan-tuan boleh dapatkan di belakang, di meja di belakang, insya-Allah. Terima kasih kepada Puan Halimah, terima kasih kepada muslimat semua, terima kasih kepada Masjid Ubudiyah. Allah memberikan taufik dan hidayah. Jumpa lagi, kita akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, pengerusi Yayasan Husnul Khatimah yang membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah, Kampung Lebu, Bentong Pahang Darul Makmur. Tuan-tuan, insya-Allah kompleks ini dibangunkan untuk mengadakan program, mengendalikan program, 7 jenis program. Satu program jangka panjang, boleh datang seperti 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, boleh tinggal selama-lamanya di sana. Satu program jangka pendek, ada 6 program jangka pendek. Tuan-tuan ya, tiap satunya ada yang 10 hari 9 malam, ada yang 5 hari 4 malam, ada yang 4 hari 3 malam, ada yang 3 hari 2 malam, dan yang paling pendek ialah 2 hari 1 malam. InsyaAllah berbagai-bagai nama program itu, tuan-tuan boleh melihat brosur-brosur kita, pergilah kepada website kita, dan pergilah kepada contoh TikTok dan juga dalam website dan juga Facebook kita, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak jemput tuan-tuan yang mewakili organisasi, yang mewakili NGO, yang mewakili jabatan kerajaan, yang mewakili agensi swasta, yang mewakili koperasi, yang mewakili Persatuan Peladang, yang mewakili universiti, yang mewakili sekolah-sekolah dan college dan sebagainya. Tuan-tuan ya, yang mewakili Risda, Felda, Felkra dan sebagainya, tuan-tuan nampak, untuk datang ke tempat kami, untuk tuan-tuan mengadakan program di tempat kami. Mesyuarat di tempat kami, insya-Allah, tuan-tuan. Kursus berkaitan dengan tuan-tuan untuk mendidik anak-anak, mendidik tuan-tuan employees dan juga keluarga-keluarga besar tuan-tuan di tempat kami. Untuk tuan-tuan dan puan mengadakan hari keluarga di tempat kami. Untuk tuan-tuan dan puan, insya-Allah, mengadakan mesyuarat-mesyuarat khas di tempat kami. Untuk tuan-tuan mengadakan, insya-Allah, sambutan-sambutan hari jadi di tempat kami. Dan yang pentingnya, kami mempunyai seluruh kemudahan untuk membawa tuan-tuan dan puan untuk menyelesaikan apa juga masalah tuan-tuan mengenai tentang perkahwinan. Tempat kami, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada namanya, tuan-tuan dan puan, kita ada namanya tempat kafe kita. Boleh memuatkan dalam semua sekali dalam 500 orang begitu, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh, insya-Allah kita tengok sama-sama. Dan kita ada balai Islam atau masjid yang boleh memuatkan antara 800 ke 1000 orang. Kita ada asrama, 3 asrama
yang boleh memuatkan dalam 150 ke 180 orang. Dan kita ada tuan-tuan studio villa namanya. Studio villa yang sudah siap. 26 sudah siap. Ada satu studio villa contoh yang kita tunjukkan kepada tuan-tuan. InsyaAllah studio villa ni kita ada 26 unit tuan-tuan. Kita ada bilik-bilik kuliah, kita ada dewan-dewan syarahan dan sebagainya. Tuan-tuan dengan satu keadaan semula jadi, dengan bukit bukaunya, dengan hutan separuh hutannya yang cantik. Walaupun tuan-tuan tidak berapa jauh daripada Bentong. Hanya kira dalam 15 minit ke Bentong dan 7 minit ke Pekan Mempaga dan sebagainya. Tepi jalan tuan-tuan, tepi jalan. Jadi tuan-tuan sangat cantik, tempatnya sangat istimewa. Tempatnya sangat kondusif, tempatnya sangat istimewa. Tempatnya adalah tempat semula jadi tuan-tuan, keadaan semula jadi. Dan tempatnya insya-Allah tuan-tuan akan tuan-tuan dapati suasananya yang syahdu. Suasana yang memungkinkan insya-Allah siapa yang datang untuk mengulangi datang lagi tempat itu tuan-tuan. Kerana settingnya, kerana environmentnya, kerana suasananya yang memukau itu insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya nak sekali lagi tuan-tuan yang mewakili agensi, yang mewakili kerajaan swasta, yang mewakili NGO, yang mewakili berbagai persatuan, yang mewakili sekolah, universiti dan sebagainya, hubungi kami sekarang tuan-tuan. Tengok telefon kami di skrin untuk dikontak tuan-tuan dan puan untuk tuan-tuan membuat tempahan. Untuk apa? Tuan-tuan menggunakan kami Kompleks Al Khatimah itu untuk melaksanakan event-event atau acara-acara yang tuan-tuan kendaki dilakukan kepada organisasi tuan-tuan dan puan. Hubungi kami tuan-tuan dan puan. Cukup setakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mustafa, Ya Mustafa, Mustafa, Ya Khalil.